Owner-owner bisnes, duit cash yang kita tengah pegang tu adalah bapa segala kebocoran duit dalam bisnes. So kita kena gunakan cash voucher ni untuk pembelanjaan dari akaun tunai bisnes. Macam petty cash, kalau korang ada cash voucher macam ni, tengok contoh aja pun dah auto pandai dah cara nak guna. Semua dah lengkap dah. Senang. So apa yang kita nak kena isi dekat dalam setiap orangan ni? Ambil saya tunjukkan. First kali dekat kotak atas yang kosong ni, ini untuk chop kita. Lepas tu bayaran kepada siapa yang kita buat bayaran tu. Nombor voucher penting. Make sure dia adalah running number. Tarikh bila kita buat transaksi tu. Kita letakkan nombor rujukan bil ataupun resit yang berkenaan. Butiran adalah kita buat bayaran untuk apa. Jumlah kat sini boleh isikan. Dan juga paling bawah ni adalah jumlah amount. Lepas tu siapa yang buat CV ni? Tanda tangan dekat disediakan oleh. Siapa yang sahkan? Tanda tangan pula kat sini. Kalau kita ni Lone Ranger, tak ada siapa-siapa dalam bisnes kita. Kita tanda tangan dekat disediakan oleh dan juga disahkan oleh. Kemudian dekat bahagian diterima oleh ni, kena tanda tangan orang yang menerima duit tu kalau kita tak ada resit sebagai bukti. Senang je kan? So dekat tangan saya sekarang ni ada resit isi minyak. Jom saya tunjuk macam mana saya nak isi dekat PTK voucher ni. Dah siap. Lepas tu jangan lupa semua cash voucher dan juga resit-resit yang kita dapat payment tu kepilkan sekali. Lepas tu nanti dah boleh masukkan dekat dalam file. Mana cara nak simpan kita punya dokumen ni dekat dalam file, semua kita dah highlight dah dalam buku Enterprise Gaya Corporate ni.